Sepanjang pengalaman saya berkursus di Infra Minda Sdn Bhd selama 2 hari, banyak pengalaman dan ilmu yang membantu untuk program-program seperti audio dan recording, streaming, semuanya dapat membantu lah. Berdasarkan pengalaman selama 2 hari kita dekat sini, saya dekat sini, banyak input lah, yang mana basic untuk digital tu kita akan lebih faham. Sebab apa? Kita berguru, kita ada teori dan juga praktikal. Dari situlah kita boleh memahami perjalanan apa yang dikatakan sebagai sistem digital untuk audio tu. Kalau analog, satu features yang berbeza dengan digital. Jadi pada asasnya lah, kalau kita tak betul-betul fahami, kita tak baca ataupun kita tak nampak apa yang kita buat, jadi sebenarnya benda tu dia mungkin akan banyak impact yang buatkan sistem kita mungkin jadi isu ke depan lah. Dan saya sangat rekomenkan kepada kawan-kawan kat luar sana yang mana mungkin nak belajar asas tentang digital, boleh mai ke Infra Minda ni. Sebab berdasarkan pengalaman Infra Minda ni dah banyak lah dari segi sudut digital sistem kan. Jadi kat sini tempat yang anda boleh bertanya secara depan, mata ke mata, boleh praktikal dan juga boleh memahami teori-teori yang ada di dalam digital sistem. Kalau saya untuk 2 hari ini, berbagai ilmu yang saya dapat, terutamanya dalam bidang audio, dan segala persoalan yang saya tertanya sebenarnya telah terjawab dalam kursus ini. So untuk rekomendasi pada orang ramai, saya rasa sangat berbaloi untuk join kursus ni, dan harganya pun berpatutan. Jadi semua bolehlah join. Saya telah belajar banyak benda, terutamanya berkaitan dengan audio digital system. In future saya boleh gunakan ilmu ni sebab cikgu di Infra Minda ini berpengalaman, saya rasa lebih daripada 20 tahun. So apa ilmu yang disampaikan itu sangatlah tepat dengan apa yang sebenarnya berlaku di dalam dunia audio digital ni. Sahabat-sahabat di luar sana yang ingin memasuki bidang audio digital ni, saya sangat cadangkan anda untuk datang ke Infra Minda, dapatkan kursus yang seperti saya ini, sebab anda boleh dapat belajar benda yang baharu, anda juga dapat meluaskan lagi minat dalam bidang ni.